Alright, Nikon D4S. Berapa? Kalau kata dalam kotak ni biasa. Kamera wartawan, kalau kotak biasa. Kalau tak salah aku berada ni wartawan kan. Okey. Ya, tutup. Saya cerita. Pasal apa? Okey, D4S, lepas tu aku jump D4. Okey, bila D3S. Sebab D3S dia ada D3, D3S, D3X. Tiga-tiga ni aku biasa pakai. D3X dia paling slow. Dia paling slow sebab dia lebih ke studio. Okey. Kemudian kalau D4 okey. D4S dia rasa macam alah, sikit perbezaan. Habis tu macam sama D3S, D4 dia beza sikit. Tu kalau D5. Kita pakai D5 lah. D5 macam tu lah sejarah dia. Lain macam kamera ni punya level berkabut. Okey. Disebabkan bekas tu berapa aku tak sure. Aku bila berkabut kotak macam ni aku pakai oh, mistake. Dia pergi bagi memory card pula. Memory card rosak hilang tak ganti. Lama 64GB pula. CF card dia mahal tau. Dia tak macam SD card apa semua. Kemudian CF card ni kalau zaman lah dia diganti dengan XQD. Yang tu lah. Dia senang kata spesies CF card kalau dia besar apa semua. Tapi XQD dia kecil sikit. Yang paling murah SD card. Pasal apa? Okay, bila hampa ada pergi masalah, habis tu bila hampa nak retrieve data, CF card, SQD card ni dia paling mudah. Dia sebab dia stabil, dia paling mudah untuk anda dapat balik. SD card ni nasib. Tapi nowadays dah banyak gila lah. Kalau dulu ambil lah sembang SD card tak boleh. Tapi ni dah 255 SD card, micro SD tak ada isu lah. Pakai card apa-apa nak pakai. Okey, pastikan speed dia laju, brand-brand yang bagus. Takat tu je. Nasihat aku. Kalau physical body ni aku boleh bagi markah 8/10. Okey. Masih cantik. So, jom kita buat bateri dulu. Aku dia ada error lah. Okey. Biasanya hampa tengok body saya explain sikit. Biasanya body tak ni. Habis tu hampa kena beli asing. Macam body professional. Kalau Nikon yang 1 series D1 sampai D6 okey, dia hang tak payah beli bawah ni. Dia memang seketui. Dia one piece. Beza. Kemudian bateri dia besar. Siapa-siapa yang beli bateri pack untuk kamera yang tak sambung tu, hampa kena beli bateri yang jenis besar macam ni, barulah frame per second hampa akan jadi lebih laju daripada biasa. Dia ada beza weh. Okey. Masuk dulu. Alright, masuk. Keluar lagi memberikan dia, aku tak mau tengok. Dia kan ada gambar-gambar yang aku tak sepatutnya tengok. Tersimpan dalam kotak dia. Okey. Biasanya yang mudah hilang yang ni. Yang ni mahal yang tak original. Sangat original. Tengok. Original Nikon ni. Yang ni rare gila. Dia mahal. Berapa harga aku tak sure. Sebab last hang bila beli kamera ni, hang dapat terus yang ni free. Okey. Kalau hang beli asing dia agak mahal. Kalau katakan hang pakai kamera biasa, yang kamera sambung-sambung, dia bagi cap yang hang nampak besi tu, yang ni dia tutup. Apa tujuan dia tutup? Bila hang tangkap gambar dalam tempat yang berekon, sejuk, berkabus atau ada water drop, dia tak kena hot shoe hang tak shot lah. Yang tu function dia. Okey, dia melindungi. Okey. Kita on, so far boleh on. Okey, mungkin dia set bila tak bawa memory card tak boleh tangkap. Oh, timer. Macam aku tahu, duk blinking. Dia mesti tangkap nampak. Tu dia. So dia buat timer 3 keping. Alright. Bila aku letak dekat single, dia jadi error pula. So kamera ni bermasalah. Bila buat timer okey. Ya betul. Okey. Oh, dia boleh tangkap. Tapi dia kelak error. So kita test. Masih kelak error. Okey. Start dia okey, start dia error. Start dia okey, start dia error. So dia memang dah problem. Bunyi dia cantik kan. Tapi so far dia punya mirror box bergerak. Kemudian Nikon ni ada satu besi kat sini. Ni besi aperture. Tengok nampak? Benda tu gerak. Mungkin dia laju sangat. Nampak tak nampak? Nak tengok betul besi ni kat ujung jari aku. Nampak? Dia akan gerak mirror, dia akan gerak ni. Okey, nampak? Tengok dua-dua mata Tengok sini, tengok sini. Dua-dua tu akan bergerak. So, condition kamera ni kemungkinan, okey, disebabkan dia tak pernah servis atau dia beli second hand, perlu servis balik. Biasanya orang kata bila jadi macam ni keluar error apa semua, orang kata nak tukar shutter, mirror box, aperture dan sebagainya. Tak semestinya. Mengikut experience aku, okey, setelah aku buka dah banyak biji aku buka, okey, aku servis balik, kebanyakannya okey. Bila kita buka servis, okey, sama orang nak suruh check. Okey, nak suruh check kalau hang tengok macam ni je lah. Hang tengok macam ni, hang check, hang tekan. Kan? Macam tu je lah check. Kalau kata basic ni, kalau hang hantar mana-mana pun. Tapi kalau kata untuk check cara yang macam mana, hang nak buka habis. Okey, hang nak buka habis, hang nak tengok dalam apa semua. Hang kena servis, check bawah boleh tahu kan. Okey,
Kalau hang buka satu harga, hang servis satu harga, dah jadi dua. Orang kata okey cek saja. Aku tak buat macam tu, pasal aku tak buat macam tu. Buka dan servis aku satu harga yang aku tak markup pun satu harga kelihatan. Hang servis harga yang sama, hang cek harga yang sama. So mudah basically, hang tak servis sekali cek. Bila kita servis, let's say dia okey, dia elok apa semua. Tak payah. Nak buang duit berapa. Okey. Tapi kalau kan let's say hang buka, okey motherboard rosak, okey motherboard rosak, okey elektronik rosak, okey dia punya ribbon rosak, okey dia punya shutter rosak, dia punya sensor rosak dan sebagainya. Okey harga 100, 1000, 5000, 7000 contoh. Kamera macam ni bukan murah weh. Okey. 2-300 kan. So ada penambahan. Duit servis aku ambil siap, kena faham tuan duit kerja aku. Kemudian bila buka okey, tak payah bayar extra. Okey, bila buka, oh yang ni bang 100, yang ni bang 1000, yang ni 5000, yang ni 3000, yang ni 2000 contoh. Okey. Bila kita buka, dah confirm, okey yang ni rosak. Dia kata tukar. Dia bayar baru kita buat. Okey, dia tak bayar kita tak buat. Kita return balik. Simple terang. Dan orang tak mudah berfaham. Untuk 2025, hampa nak cari body, hampa nak beli. Okey, aku recommended kalau 1 series Nikon D3, D3S, D3X jangan. Okey. D4, D4S, D5, D6 insya-Allah hampa boleh beli, hampa boleh pakai. Okey. Second hand value okey. Sepatutnya D6 pun dah discontinue. Ke bawah ni apa semua. Dan yang hampa nak beli sebab harga dia daripada zaman baru dulu lah, daripada D3 starting 15,000, D3X sampai ke 30,000, D4, D5 apa semua dia dalam 20 plus lebih kurang macam tu lah. Aku agak-agak aku ingat lupa sebab bukan mudah semua nak hafal ni. Cuma range dia daripada 15,000 sampai 30,000. Jadi second hand dia hampa dah beli dah, orang kata dah boleh beli dah, mampu milik dah. Contoh dah yang ni. Okey, aku agak je. D3, D3S ni 3,000 ke bawah kebiasaannya. D4 ni D4S mungkin 5,000 plus minus. Kan? Kalau kata dia harga bawah 10,000 aku tak sure. Okey, aku tak sure kalau dia bawah 10,000. Tapi 5,000 plus minus tu insya-Allah. Siapa boleh beli. Contohlah hari ni aku pergi cari kamera DSLR yang half body baru yang harga daripada 5,000 sampai ke 12,000. Okey. Kemudian hampa pergi cari mirrorless yang harga 5,000 sampai ke 30,000. Sebenarnya okey, beza selepas mirrorless, harga beza kau-kau, satu mahal satu murah. Aku ambil contohlah, hampa ambil di 850. Kemudian Z8 sebenarnya kalah dengan D850. Padahal Z8 kamera baru, teknologi baru. So dia belum stabil yang betul ni aku sembang bak Nikon kan. Hampa nak jimat, hampa nak buat kerja. Yang ni berani confirm kat hampa. Berani confirm kat hampa. Pagi, petang, siang, malam hang tak pakai flash, hang pergi shoot kat mana pun lulus, pass. Okey. NASA pakai dia kot. Okey, NASA yang duduk kat bulan apa semua pakai dia kot. King of the Darkness. Even daripada D3 dah dipanggil King of the Darkness. Hang pakai tak ada isu. Olympic, Commonwealth dan sebagainya. So time ni hang nak pergi beli kamera yang harga 20,000 dengan kamera 5,000. Lebih baik hang beli ni. Kemudian aku boleh tune dia ada 5 level. Okey, level 1 aku dah buat. Aku dah tak buat. Level 2, level 3, level 4, level 5. Yang ni hang nak bagi kuat macam Z9 Mark II. Insya-Allah tak ada isu. Okey. Kita nak pergi buang duit sampai 20-30,000 kan. Hang nak bagi macam Z7 lagi lah. Tak ada isu apa semua. Hang nak bagi macam D5, hang nak potong D5. Tak ada isu. Kita boleh buat. Okey, cuma hang nak invest sedikit saja. Okey, kat tu je. Aku sembang ni tak ada siapa-siapa tanya aku minta show voice aku ada tak? Sebab aku punya mic geng, okey. Ni dah lekang dah. Sampai mana nampak mana aku ada lain, cuma aku tak tukar malas lagi sebab aku suka voice yang cakap dah ni dia punya speaker clear. So aku akan upload video dia dekat dalam channel ni. Apa ada soalan fotografi, apa nak hantar servis repair dengan aku, apa nak tanya pendapat tak wajib pada servis repair dengan aku apa semua. Okey, nombor phone aku ada kat bawah, ke tepi, ke atas. Okey. Dan aku minta maaf dalam live ni siapa tengok sampai habis, ada orang aku tak jawab langsung bila hampa WhatsApp atau PM aku. Dari segi bahasa hampa. Okey, ada 2-3 orang kan. Dari segi bahasa, gunalah bahasa yang baik. Itu bila aku tak jawab, sabang. Okey, bila aku tak jawab, hampa tanyalah ni cara elok ni 23 pasal apa tak jawab lagi apa semua. Ingat aku ni apa? Aku pun ada hati dan pasal kau. Tengah malam, tengah pagi, tengah cuti apa kan. Ada yang aku tengok elok aku jawab. Yang aku rasa duk push aku sangat ni, aku kalah kan. Tu kesilapan aku minta maaf lah. Okey. So, nombor aku macam biasa ada bawah tepi atas. Hampa jangan call aku tak suka angkat. Tak kisah call dalam bentuk hampa. Hampa WhatsApp aku dalam bentuk message, voice message ataupun video message kan, sambil hampa display barang apa nak buat apa, nak tanya pendapat dan sebagainya, insya-Allah aku jawab. Kalau aku tak jawab, sabar. Kan, message lagi. Kalau aku tak jawab lagi, bukan aku seorang je, ada manusia lain, rujuklah manusia lain sama, guru lain sama. Okey, dekat tu je lah sembang ni. Goodbye. Assalamualaikum.